Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid yang pengetua kasihi dan banggakan. Hari ini pengetua ingin bertanya satu soalan yang sangat penting. Soalan ini bukan untuk dijawab dengan suara, tetapi untuk dijawab dengan hati. Siapakah kamu di mata orang lain? Adakah kamu murid yang ditunggu kehadirannya atau murid yang sering ditegur? Adakah kamu murid yang memberi contoh atau murid yang sering memberi alasan? Hari ini pengetua ingin mengajak kamu semua untuk memilih satu peranan yang mulia dalam hidup kamu. Jadilah murid contoh. Anak-anak sekalian, murid contoh bukan murid yang sempurna, bukan murid yang tidak pernah buat salah, bukan murid yang sentiasa dapat markah tertinggi. Murid contoh ialah murid yang berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Murid contoh datang ke sekolah dengan niat untuk belajar, niat untuk berubah, niat untuk membina masa depan. Murid contoh menjaga adabnya dengan guru, mesti bercakap sopan dengan kawan, hormat dan berhemah. Dengan diri sendiri, bertanggungjawab. Pengetua ingin kamu faham satu perkara penting. Contoh yang baik lebih kuat daripada 1000 nasihat. Apabila kamu datang awal, siap kerja sekolah, fokus dalam kelas, tidak mengganggu orang lain, mengaku salah bila tersilap, berusaha walaupun susah, kamu sedang menjadi contoh tanpa perlu bercakap apa-apa. Anak-anak yang pengetua banggakan, dunia hari ini sangat memerlukan murid yang berakhlak, bukan hanya murid yang bijak. Bijak tanpa adab akan menjatuhkan diri. Pandai tanpa disiplin akan merosakkan potensi. Tetapi murid yang beradab dan berdisiplin akan sentiasa dihormati. Mungkin hari ini kamu rasa aku biasa-biasa saja. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan murid terbaik. Tetapi dengar betul-betul kata pengetua ini. Setiap murid ada peluang menjadi contoh jika dia berani bermula dengan perubahan kecil. Perubahan itu boleh bermula hari ini. Duduk dengan betul dalam kelas. Dengar bila guru bercakap. Siapkan tugasan tanpa disuruh. Kawal mulut dan emosi. Hormati masa. Hormati peraturan. Itu semua bukan perkara besar, tetapi itulah yang membina insan hebat. Anak-anak sekalian, bila kamu menjadi murid contoh, guru akan percaya kepada kamu. Kawan akan menghormati kamu. Ibu bapa akan bangga dengan kamu. Dan yang paling penting, kamu akan bangga dengan diri sendiri. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat untuk kamu pegang. Jangan tunggu orang lain berubah, jadilah contoh yang membuat orang lain berubah. Hari ini, buat keputusan untuk menjadi murid contoh. Bukan esok, bukan minggu depan, hari ini. Dan sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua untuk lebih banyak motivasi murid agar kamu terus membesar sebagai insan berilmu, beradab dan berjaya. Terima kasih anak-anak. Jadilah murid contoh hari ini, pemimpin hebat pada masa hadapan.